Isu Hospital Pasir Gudang dipolitikkan. Ada pihak cuba mainkan sentimen kononnya KKM di bawah Dr. Zul abaikan kesihatan rakyat Johor. Nanti dulu, mari kita tengok fakta rasmi. Tahukah anda, pengisian jawatan klinikal di seluruh Johor adalah antara yang tertinggi dalam negara? Pegawai farmasi dah cecah 99% dan pegawai perubatan di tahap 81%. Fakta ini tak boleh disangkal. Bagi Hospital Pasir Gudang, pengisian dibuat secara berfasa dan strategik. Setakat ini, pengisian kaki tangan keseluruhan berada pada 48% dengan 1,075 petugas sejak hospital ini mula dibuka pada Ogos 2025. Bagi pegawai perubatan pula, pengisian sudah mencapai 85% iaitu 176 daripada 206 jawatan. Dan inilah jadualnya. KKM sasarkan 66% kapasiti operasi menjelang September 2026 sebelum beroperasi penuh dengan 304 katil dan 16 dewan bersalin pada Disember 2026. Kita tak boleh rompak dan pindahkan doktor dari negeri lain secara drastik semata-mata nak penuhkan satu hospital. Negeri lain pun ada pesakit juga. Untuk selesaikan isu jangka panjang, KKM telah meningkatkan slot tajaan Parallel Pathway kepada 600 slot setahun dan menyasarkan 5,000 pelatih jururawat menjelang Oktober 2027 melalui pembukaan 4 kolej baharu. Jadi, jangan terpedaya dengan persepsi. Kerajaan Madani dan Dr. Zul sentiasa komited. Kualiti kesihatan Johor sentiasa jadi keutamaan.